selamat datang ke Page Tiffany. Jadi hari ini kita akan sama-sama mereview. Review ni sangat ringkas saja guys, dan review tentang 1.9 Lowride. Dan ini baru saja mendarat dekat Isuzu Bintulu sini. Jom dengan saya review Isuzu Lowride ni. Dan paling best yang ni, walaupun dia Lowride dan harga dia 1 bulan, saya nak share dengan kamu orang. Dia punya bulanan tidak sangat mahal, kerana dia masih mampu milik. Sekitar bulanan dia adalah sekitar 1092. Ini full loan guys, 1092. Dan bagi yang ingin menggunakan Isuzu macam ni, Isuzu ataupun double cab yang memerlukan tempat letak belakang, dekat belakang tu, anda just boleh bayar sekitar 1092 sahaja. Lepas tu harga on the road dia termasuk dengan road tax dan insurans semua RM96,981. Jadi berbaloi dah kalau nak memiliki kereta serendah, harga serendah ini untuk sebuah double cab. Jadi kalau anda ingin memiliki Isuzu Lowride ni, jangan lupa untuk sediakan payslip anda 3 bulan, bank statement anda 3 bulan, EPF 2024 dan 2025, IC dan driving license. Pula dia menggunakan 6 speed. Kalau kamu orang boleh tengok 6 speed, dan actually dalam ni sama macam single cab lah. Saya tengok lebih kurang macam single cab. Dan kalau saya duduk pun memang tak perlukan side step, just tang saja ke sini, naik saja, dan dia sangat-sangat selesa lah. Masih sama macam single cab ataupun manual lah cara pergerakan dia punya gear ni. Yang lain adalah yang ni pun, yang lain dalam ni keadaan ruang kabin ni agak luas. Kalau kamu orang tengok, kalau saya letak paling belakang, Bel, cuba tengok, cuba duduk belakang tu. Ya, kita tengok kalau penumpang dekat belakang, saya letak paling belakang. Adakah masih ada ruang ke tidak? Ruang untuk leg room dia lah. Jadi kalau saya pergi depan memang tak ada masalah lah. Dan lampu dia ada fog lamp juga. Ada fog lamp, ada wiper semestinya, ada horn. Yang ni pun menggunakan auto window pula, power window. Lepas tu yang lain masih sama macam double cab manual ataupun single cab manual kita. Okay, kalau kita tengok dari depan ni, features depan ni, kita boleh tengok lampu dia adalah sama macam manual standard. Dan grill depan ni sangat-sangat cantik lah guys. Kalau korang tengok warna hitam lagi, hitam bukan matte dia betul-betul hitam. Dan untuk kereta Lowride ni tidak perlukan side step juga. Kalau korang tengok lah, tak perlukan side step. Dan paling best dia punya tayar adalah menggunakan 16. Tayar dia menggunakan 16, dan rim dia bukan rim yang macam extra rim yang kita selalu guna tu. Rim dia menggunakan macam premium. Okay, kalau kita tengok ini pun warna hitam, ini handle dia pun warna hitam, belakang ni pun warna hitam guys.